Assalamualaikum semua. It's me, Aida. Bitch better have my money. Y'all should know me well enough. Bitch better have my money. They don't call me on my blood. Pay me what you want. Falling bigger than LeBron. Bitch give me your money. Jadi saya nak bawa korang semua pergi dekat Snow Limb Wonderland dekat Seremban. Nak main salji. Yeay! This is our first time nak main salji. Memang selama ni teringin sangat nak pergi luar negara, tak dapat. So kita pergi dekat Seremban. Jangan lupa subscribe, turn on notification, tekan butang like, tekan butang share and comment sekali, okay? Stay tune, jangan lupa tengok video ni sampai habis. Makan dulu. Kita dah sampai dekat Snow Limb Wonderland. Oh my god! Wow! Kita orang nak siap-siap dulu, pakai baju sejuk, pakai sarung tangan. Jangan lupa tau, untuk anak-anak kecil kena pakai sarung tangan. Sebab dekat dalam sangat-sangat sejuk. So kami dah sampai dekat Snow Limb Wonderland Seremban. Jom cepat. Ya. Sini. Lupa anak-anak ya. Boleh. Kat dalam ni memang sejuk gila korang. Sangat-sangat sejuk. So, kena pakai baju berlapis-lapis. Sangat sejuk Abang. Boleh jap.
orang masuk buat kali kedua sebab tadi dah kesibukan sangat. Okay, ni kita orang dah lapis-lapiskan baju sikit. Seriously, memang sejuk. So korang kalau nak datang sini kena pakai baju berlapis-lapis. Dah tak tunjuk tangan dah dapat apa So sekarang nak naik pusing-pusing ni. Adik, abang. Yeay. Yang pakaikan sekali yang belah dalam tu. Yang rabbit tu. Dia cekik tak? Beg orang. Pulang lah ya. Lajunya. Dedek je tu. Satu, dua. Jom kita masuk dekat dalam igloo. Belum tu, yang akan ambil. Balik Kak Abi. Balik Kak Abi. Adik menang, adik. Menang. Kakak duduk sebelah, cepat. Adik tu balik Kak Abi. Woo. Yang anak nak bangun yang. Kalau area sini lagi sejuk gila guys. Sejuk sangat. Nak tengok.
Okay, dah habis. Kita orang dah habis dah main snow. Dah sejuk, memang sejuk sangat-sangat korang. Masuk kali kedua pun, ya Allah, sejuk sangat-sangat. Tak tahan. Siapa nak datang dekat snow limb ni, memang korang kena pakai baju berlapis-lapis. Macam saya pakai 2 lapis. 1 lengan panjang, 1 lagi sweater. Lepas tu dekat sini korang akan dapat adik, apa yang awak tekan ni? Ayo. Dekat sini korang akan dapat satu lagi memang sweater tebal tu. Yang tu diorang akan bagi sekali lah. Itu include dengan tiket. Jangan lupa pakai stokin tebal. Macam saya pakai stokin 2-3 pasang. Lepas tu sarung tangan bawa. Kalau nak jimat bawa. Kalau dekat sini harga sarung tangan je RM15. Okay. Lepas tu pakailah seluar macam saya. Semua saya pakai double tau. Anak saya pun. Sini dek. Sini cepat. Best tak kakak? Best tak? Tapi sejuk. Yang kakak tak tahan. Adik dia relax je kan. Macam korang tengok video tu. Adik dia relax sangat-sangat. Santai je. Tak merengek langsung. Alhamdulillah. Itu saja untuk video pada kali ni. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye kakak. Bye-bye. Bye-bye dek. Bye-bye. 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 Kakak jangan lupa subscribe, like, komen, and share. Bye-bye. Mwah. Jom. Terima kasih Abi. Semoga murah rezeki, banyak duit. Amin. Yeah.